Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel saya, channel gue. Kali ini aku nak summon lah untuk upgrade Greymon aku ni naik ke bintang 3, dan mungkin untuk shine Greymon untuk bintang 2. Alright, kita claim semua. Selagi boleh claim, kita claim. Come on. Okay, claim je baling dia. Okay, tak ada. Ini pun kan, ini ada 2, tunggu lagi 3. So far so good ke? Untuk game ni, macam aku pernah mention dekat video sebelum ni, dia ada 2 tajuk lah. Yang account sekarang ni adalah Final Evolution DG. Yang satu lagi adalah Sacred Knight. Macam tu lah, lebih kurang. So aku ada 2 account tu lah. So this one dah level 52, yang satu lagi level 30 lah silap. So power aku dalam 111k, dan aku nak up dia untuk menjadi up lagi lah. Macam tu lah. So let's go, kita summon untuk Greymon lah. Dapatkan Greymon, kita tukar Greymon dengan shine Greymon rasanya. Kita ambil shine Greymon lah. Shine Greymon tak ada kat sini ada tu. Kita ambil dia, replace. Let's go. So come on baby, give me a vibe. Orange. Okay, biru. Okay, next biru juga. Next still biru. Next orange. Apa yang kita dapat? Laba-laba. Orange lagi, nice. Wow, ini hilo ni. Next orange, nice. Dan alhamdulillah kita dapat Soulstone Shine Greymon. So tak boleh close tu. Kita boleh 100 tiket, dan kita dapatkan untuk Greymon pula. Mana Greymon itu? Okay, tukar. Let's go. Orange, nice. Satanmon. Next. Biru. Okay. Next biru. Next biru juga. Apa ni, hampir tu. Next orange, nice. Come on. Next biru. So thank you, dapat 2 soulstone dalam beberapa summon, maknanya dalam 130. Sebab tadi aku ada dalam 150 lebih. So setiap summon dalam 60 kali 60 tiket, lebih kurang 60 lebih, kita dapat. Untuk event ni aku ada 3 je tiket merah. Kalau current total ni 31. Tapi untuk Greymon X ni baru 8. So kita ada banner baru ni, Rose Beast BM Battle Mode.
Tak apalah, sebab tiket merah ni sangat sukar untuk cari, melainkan kita membelinya, mengorbankan diamond ataupun duit anda sendiri. Okay, kita claim dulu. One key claim. Nice. Aku dapat rasakan kita boleh membuat lontaran. Ada lagi. Ni dah treasure 4. Tinggal 1 dulu kot. Okay, tak apa. Oh ya, kat sini aku rasa nampak ini pun 200 diamond buy. Ini tower 20 kali. Tak apa, kita upgrade dulu kita punya Digimon untuk mencapai kata semangat supaya kita boleh upgrade kita punya combat power. Okay, next. Tapi sebelum tu, kalau you all nak cepat kan, you all tekan ni untuk mass evolution ni, ambil target evolution, select kita punya soulstone, adakah Wargreymon ataupun Shine Wargreymon. Okay, kita ambil Wargreymon, confirm, dan dia boleh digivolve sebab tak ada lag. Kalau lag tu kurang. Okay, so let's go. Kita dapat. Okay, next, pergi sini pula, kita ambil target evolution, kita ambil Shine Wargreymon, kita confirm. Oh, kita like ni. So kita kena dapatkan lah synthesis. Okay, this one kita confirm, this one pergi sini confirm. Nice. So back balik, kita pergi target Shine. Tak cukup ni. Oh, yang purple. Coy, purple pula. Aku dah terlebih. Ini Daily Mall ada ke? Yang purple. Bila tak cukup material ini jadi Spoden. Kita sampai kat sini kot. Tak ada coy. Maknanya kita kena 5 6 7 8. Sud je lah. Bismillah. Kita buat 3. Tak cukup lagi. Serius lah. Habis stamina aku ni 6. Tak cukup, tak tahu lah. Serius lah. Apakah? Oh, dah cukup. Let's go. Okay, kita dah dapat. So, kita ambil Wargreymon ni untuk kita breach dia. Kita ambil, kita confirm. Come on baby. Okay. So, power dia daripada 28 naik 30, attack pun naik 1000, macam tu lah. Okay. Next, our Shine Wargreymon. Select dia, confirm, let's go. Alright. So kita dapat apa ni, 114 daripada 111. Naik 3k je guys.
Banyaknya. Banyaknya. Aku ingatkan berbilion-bilion. Bilion dah sangat. Okay, kat sini pun banyak. Kita dapat. Claim je. Claim lagi. Dah habis. Kat sini pun kita boleh. Holy armor. Tu dia. Enhance. Okay. Next. Kita use. Okay. So 114. Adakah kita boleh? Mari kita testing. Tapi aku tak tahu kita boleh guna unlock the sweep function. Kita try. Let's go. Nak tengok power dia lah. Power dia okey ke tak. Sebab aku pun tengah mencari dia punya. Oh, dia panggil. Mungkin ni menang lah, cuma item aku tak complete lagi guys. Yang ada shield ni adalah yang complete lah. Metal Greymon, Shine Greymon dengan Merengemon. Wah, Greymon dengan Jasmine ni dia punya item bukan yang complete set lah. Power dia boleh lah ada increase sikit. Okay, kita menang. So itulah guys, video kita kali ini. Setelah menyamun-nyamun, ada ni lah reward. Thank you. Okay, so jumpa lagi next video guys. Jangan lupa subscribe untuk support channel ni, dan share, like juga guys. So jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.